Papa mati kena bunuh. Hikmah apa? Inas. Ma, I nak keluar dengan Gina Mimi boleh tak? And I need cash. Inas, Papa baru je seminggu meninggal kan? Salah ke kalau Inas duduk je kat rumah dulu? I tahu dah seminggu. Sebab betul lah I nak keluar rumah. I dah tak tahan dah duduk dalam ni. I call Gina Mimi pun tak dapat-dapat ni. Since that day masa parti tu. Look Inas, Mama tak suka Inas berkawan dengan diorang tu. You are grounded. Mama tak hukum lagi Inas pasal parti lagi tu kan? You tak boleh nak paksa I. Dan Inas tak boleh cabar Mama, okey? I tetap nak keluar. Boleh. Mulai sekarang Inas kena kerja untuk cari duit poket sendiri. Faham? Fine. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, saya datang nak ambil 2 kereta ni. Ini reportnya. Dah 5 bulan tak bayar. Ya, tak apa. Saya ambil dulu kereta puan ni. Kalau puan nak balik kereta-kereta puan ni, puan kena settle dulu dengan bank. Puan, tolong bagi kunci. Kejap Terima kasih puan. Tolong sign. Terima kasih puan.
Apa? Nantilah jumpa kau nanti. Sal tak boleh connect ni. Ma! Line dah kena potong dah. Tak boleh online ni.